Sebab dua-dua benda ni kalau kita buat asing-asing, kos akan jadi besar. Sekali jalan kita buat kedua-dua. Hari ni saya nak tunjuk sebuah BMW F30 yang menggunakan enjin N20 lah. So sekarang saya bawa kereta ni kita dah jack. Kereta ni datang sebabnya untuk tukar dia punya timing chain. Customer ni bagus, kereta dia dah jejak 100,000, memang dah masanya untuk ditukar timing chain. Jadi dia datang untuk proses penukaran timing chain lah. Untuk kerja-kerja macam ni, kita suggest kalau kita nak tukar timing chain tu, kita tukarkan sekali satu set. Kalau kat sini kita panggil tukar atas bawah. Maknanya atas untuk timing chain dan bawah untuk dia punya oil pump. Kebiasaannya untuk kereta-kereta yang datang ke sini, kita suggest untuk tukar dia punya timing chain ni setiap 100,000 km. Dan bila tukar timing chain, kita suggest juga kita tukarkan sekali dengan dia punya oil pump. Sebab dua-dua benda ni kalau kita buat asing-asing, kos akan jadi besar. Sekali jalan kita buat kedua-dua. Untuk buat kerja-kerja ni tuan-tuan, kita kena turunkan macam-macam lah. Dia punya subframe, dia punya cover apa semua kan. Dan bila kita dah keluarkan macam-macam cover, kita dah buka ni, barulah kita nampak yang sebenarnya tebur dia pun ada leaking juga. Jadi alang-alang nak buat benda ni semua, kita suggest sekali untuk buat dia punya tebur. Jadi nak tukar dia punya timing chain ni, alang-alang kita tukar sekali dengan dia punya guide lah, guide rail. Ini kita panggil guide rail. Jadi guide rail ni asalnya kalau kita boleh tengok, color dia bukan macam ni. Tapi bila dah dimamah usia, color dia akan bertukar lah jadi macam ni. Tapi ni kira bagus lagi sebab masih dalam keadaan sempurna. Ada setengah-setengah yang datang tu dipecah benda ni. Macam ni pun kita tukar sekali dia punya oil pump chain set dia ni. So benda ni datang satu set. Tebur coolant pipe ni kita suggest juga untuk buat penukaran dia punya oil seal lah. Ok tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang berada di sekitar Lembah Kelang ni, kalau nak minta kita checking kereta, kita servis atau kita repair, boleh datang ke Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Hari-hari kecuali hari kiamat. Dan kalau ada sebarang masalah ataupun pertanyaan, nak minta quotation ataupun suggestion, boleh klik link kita di bio. Jumpa lagi, bye-bye.